Satu hari tu tak dang nak siapa nak pakai bajunya kerja di pencegah maksiat, dang naik ambil atas motosikal start lagi gendong telanjang bulat. Pukul 2 tengah hari. Kau cegah maksiat naik motor expired dah kau cetang nak kerja. Tengah harinya lari dua anak tau. Kawasan tu gambarnya kalau potong kereta kita kerja pak sudah. Anak toyu 2 ekor. Ini yang berlaku tak ada hal. Kau lama kau pelik, kau lama kau teruk. Nah, nenek 75 tahun kena rogol. Minggu lepas ibu mengandung pukul 4 pagi. Ibu mengandung rogol, 4 orang rogol. Tak ada hal dah. Allah Ta'ala telah cabutkan keberkatan negara kita. Kita nak balik keberkatan, tak ada tiada lain melainkan beriman dan bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk sebuah negara itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan beri keberkatan daripada langit, daripada bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana tidak ada keimanan, tak beriman ni, tak percaya dengan hukum dalam Quran, tak percaya dengan hadis Nabi. Kita kata tak baik ni, dalam hadis kata tak. Mu hadis amma, saya cakap hadis amma, tak benda lain. Siapa gitu semua. Padahal masa kecil itu belah mulut dengan khema, hak Nabi makan khema. Kalau tahu lawan Nabi gini tak belah mulut dengan khema, pakai remah lalokang tu. Nampak? Hak lawan-lawan Islam tu bang tau masa kecil. Bang. Tok Bila tu lumbang telinga kanan, Qomat telinga kiri. Bukan liket bang. Tok Imam. Tapi oleh kerana tarbiyah ditinggalkan oleh orang tua yang menjaga, maka membesar dalam keadaan tak tahu kepuca. Kesana kemari dalam akidah pun tak ada benda satu sat, maka mencari-cari, diambil kesempatan oleh musuh-musuh Islam memperdayakan kehidupan anak muda kita. Bila zaman muda rosak, erik sampai tua. Mak ayah rosak, anak rosak juga. Dan kalau mak tak semayang, ayah tak semayang, anak ikut mak dah. Ikut mak. Satu hari kita turun daripada tangga stesen Bah Kuala Terengganu, lebih kurang pukul 8.30 pagi. Ada awet 3 orang duduk tidur atas tangga. Tidur atas tangga, tarik mata belakang. Awet. Kalau seorang tu bangun, dia pegang tangan kita. Dia kata, RM50 wakcik. Dia kata gitu. Pegang tangan. RM50 wakcik. Kita pun tengok. Nyaknya ke dia. Tengok, tak comel. Tak beri, kita tak beri. Pasal dia panggil pakcik. Kalau dia kata RM50 bang, RM10 aku beri. Ada pula nak minta orang panggil pakcik. Kita kabur dah. Kedai-kedai mana masuk kalau kabur pakcik, tak beli. Ni nak kabur siapa tidur sembah, tidur dalam tanda budak-budak puak. Kecil-kecil umur 16, 17, 15 tahun. Kalau hari Sabtu nak pergi tengok, tak payah pergilah zoo Kelang. Pergi zoo Kuala Terengganu. Di stesen Bah hari Sabtu. Pukul 10 dah bangun tidur lagi, pukul 12. Ni, hok ping atas pedai, hok ping atas hidung, ping atas telinga. Ping hok orang bubuh di laping, jujur-jujur ni. Ping tu kalau Allah kalau nak cerita malah. Bertepek-tepek agak ni ping ni, atas hidung, atas ni. Kalau tengok di beruk, berapa pun bawa beruk. Beruk kata, uduh pada aku. Ni tepek habis ni, besi-besi cokek angin ni. Nawak aguan ni ke dia. Nak. Dulu atas tafsir tu. Beruk duduk tafsir, dia tafsir. Tangan gitu moy. Besi ni, sepoket mutu macam-macam pasal. Tepek muka sayang dengan Allah Rabbi. Nak cerita tak kena. Muka dia tu sebelum ubuh ping tu uduh dah. Dah masuk ping kau uduh. La ilaha illallah. Ini rosak. Berjayanya orang kafir. Serang kita ni. Siapa gitu semua.
Rakyat sendiri tolak hukum Islam, tolak ulama, lawan perjuangan Islam, buat seteru dengan alim ulama. Hak mudi-mudi pula duk ikut barat, siapa jadi lebih pada barat. Siapa orang putih tengok takut. Keluar cari celobeh macam duduk lautan 18 tahun. Allah Rabbi. Pagi tadi batu buruk depan traffic light. Kita nak pergi atas kereta, nak pergi isi minyak. Depan tu mari duduk depan motosikal tok puang. So dalam tu bit spare. Seluar dia bakar bawah kosing ah. Bawah kosing. Muja ada luar dalam. Kalau tidak, dah isi minyak aku. Jangan main. Nah, dah bukan kita tua sangat, 32 baru. Tak boleh kata mengata. Mana rosak? Ini kita kena jaga balik. Banyak strategi cara nak hancurkan umat Islam. Nah, banyak. Punahkan budak-budak muda, mempertikaikan Al-Quran, menghina ulama-ulama, menjatuhkan syak wasangka dalam hati manusia, dibuat berbagai tomahan fitnah kepada orang-orang yang nak menjalankan Islam, direka-reka cerita karut, akhirnya orang tak percaya, tak mau kepada Islam. Budak-budak muda ni, Allah Rabbi. Hak tua bukan kata telang beh, telang tiang dera terus. Cokeng duk tekuk. Tapi alhamdulillah kita masih dapat maklumat-maklumat yang memberi rasa suka cita juga. Sekarang ini di antaranya